Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube J Exploration. So hari ini kita akan teruskan lagi video tutorial AI kita. Tajuk untuk video kali ini adalah kita hasilkan prompt daripada ChatGPT dan kita generate gambar menggunakan Gemini. Okay, dalam video ni prompt yang saya ambil daripada ChatGPT, saya akan generatekan gambar menggunakan Gemini. Kemudian kita akan hasilkan dua potret, di mana satu adalah potret gambar seorang lelaki dan satu lagi potret adalah gambar perempuan. Kemudian kita akan gabungkan kedua-dua gambar ini dalam satu gambar. Baik, macam mana kita nak hasilkan? Jom. Baik, langkah yang pertama adalah kita minta prompt daripada ChatGPT. ChatGPT ini saya gunakan sebagai otak yang kreatif. Okay, tapi still ChatGPT ni adalah alat sahaja. So creativity tu sebenarnya datang daripada kita. Saya akan minta ayat prompt yang detail supaya dapat hasilkan gambar yang nampak realistik. Okay, ini adalah prompt untuk menghasilkan gambar. Okay, step yang kedua adalah kita nak hasilkan gambar di Gemini, gambar lelaki ini. Apa yang perlu kita buat adalah copy sahaja prompt yang telah dihasilkan oleh ChatGPT ini dan paste ke Gemini ataupun Gemini ini untuk menghasilkan gambar. Okay, macam dalam video ni. Kemudian kita tunggu sebentar untuk Gemini menghasilkan gambar lelaki ini. Baik, prompt yang diberi oleh ChatGPT ni saya ubah sikit sebab saya nak hasilkan gambar lelaki Melayu. Jadi kita tambah perkataan Malay dalam prompt kita tu. Okay, sama juga untuk perempuan nanti saya akan tambahkan perkataan Malay juga. Baik, lepas siap gambar kita ni, kita boleh download gambar ni sebab nanti kita nak guna untuk gabungkan kedua-duanya. Baik, seterusnya kita akan hasilkan pula gambar perempuan. Prompt daripada ChatGPT untuk menghasilkan gambar wanita ini. Baik, ini adalah prompt untuk menghasilkan gambar perempuan. Boleh ikut pada kehendak masing-masing nak hasilkan gambar yang macam mana, yang pakai tudung, yang nampak sopan, wanita Melayu dan sebagainya, umur berapa. Okay, ikut pada kreativiti masing-masing. Okay, dah siap. Okay, baik. Sama juga kita kena copy dan paste prompt tadi di Gemini dan kita tunggu hasilnya. So apa kita nak buat seterusnya? Kita akan minta prompt untuk menggabungkan kedua-duanya. Macam biasa, kita minta daripada ChatGPT macam mana prompt ataupun apakah prompt yang kita akan gunakan untuk menggabungkan kedua-duanya. Kalau nak buat prompt sendiri pun boleh. Yang kita buat ayat biasa je. Kita minta dekat Gemini untuk gabungkan kedua-dua gambar ini. Kita boleh buat dia berdiri sebelah-sebelah ataupun dia duduk sebelah-sebelah. Okay, ikut pada kreativiti kita. Baik, ini adalah hasil bagi gambar perempuan. Baik, dah siap. Kita tunggu kedua-duanya siap dan kita gabungkan. Kita telah pun menghasilkan dua gambar potret lelaki dan perempuan. Kita tunggu hasilnya. Dan inilah hasil macam mana kita nak gabungkan dua gambar menjadi satu. So pada siapa-siapa yang nak meletakkan dua orang ni dekat dalam satu gambar, boleh ikut cara ini. Hati-hati bila menggunakan AI ini. Sila gunakan AI ini secara beretika. Okay, jangan gunakan untuk keburukan, gunakan untuk kebaikan. So saya harap anda dapat belajar sesuatu daripada video ini dan boleh praktikkan macam mana nak menggabungkan dua gambar ini. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe J Exploration. Kita jumpa di video yang seterusnya.